Dan kita melihat trajektori belanjawan yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat, adakah YB rasa dengan adanya pelabur-pelabur yang datang seperti Airtrunk dan juga YTL yang telah melabur untuk membuat data center berharga berbilion-bilion, dan tambahan juga dengan adanya RTS, dengan adanya Johor Singapore Special Economic Zone, adakah trajektori pertumbuhan ekonomi ini akan berakhir pada tahun ini kerana dia telah capai di puncaknya, ataupun akan terus berkembang lagi pada tahun-tahun akan datang? Saya tengok kerajaan negeri Johor ni di bawah pentadbiran Yang Amat Berhormat Menteri Besar ni, dia tak akan sampai sini je. Yang lepas pun dia mengatakan bahawa perkara itu adalah perkara tahun ini dan dia akan merancang lagi untuk dia pastikan ekonomi pada masa akan datang tu terus berkembang. Jadi saya fikir bukan hanya tahun ni lah. Jadi pada tahun hadapan pun dia punya bajet unjuran dia saya ingat dalam 2 bilion dan dia akan sampai ke 2.5 bilion lah. Saya fikirkan begitulah pada tahun hadapan. Dan ini bermakna kalau Lokman mengatakan bahawa apa ni data center memberi impact yang bagus, pelaburan yang besar kepada kerajaan negeri Johor, saya fikir dah tentulah Yang Berhormat Menteri Besar akan mencari lagi pelabur-pelabur yang berbeza kemungkinannya, bukan hanya data center. Di perkara itu kemungkinan akan saya rasa dipikirkan oleh Yang Berhormat, dan saya fikir akan ada lagi pelabur-pelabur yang akan datang ke sini. Dan kalau kita biasanya kalau diumumkan pelaburan yang banyak, dan saya fikir pada tahun 2000, pada tahun ini saja dah 91 bilion. Kalau 3 tahun saya ingat dah 200 lebih bilion. Ini akan dilihat oleh pelabur-pelabur yang lain, melihat bahawa Johor ni adalah satu tempat yang satu lokasi yang diminati oleh pelabur-pelabur luar dan ini bermakna mereka akan yakin. Bila mereka yakin bahawa Johor adalah satu tempat pelaburan yang besar, yang bagus, dan KDNK-nya pun naik, ini bermakna mereka akan minat untuk bersama-sama melabur. Dan saya fikir akan ramai lagi pelabur-pelabur akan datang ke Johor.